Pintu tiket tren di Malaysia. Sebuah falsafah kepercayaan yang hilang. Pintu tiket di stesen KL Sentral ni, macam pintu sangka ayam J, kan? Betul, macam pintu untuk ayam masuk. Kenyataan ini serta-merta menyebabkan hiruk-pikuk di studio rakaman. Para pengulas cuba menahan ketawa, manakala penonton di kerusi penonton meletus dengan gelak tawa. Pada skrin besar, dipaparkan suasana pagi di stesen KL Sentral. Orang ramai bergerak dengan teratur, berulang-alik, manakala pintu-pintu tiket yang nipis terbuka dan tertutup berulang kali dengan senyap. Ini ke tahap piawaian tertinggi bagi sistem rel kelas dunia? Jangan bergurau. Lantas, Elise Durand, seorang jurutera dari Kereta Api Kebangsaan Perancis, SNCF, mengangkat bahu. Dengan bangga, dia menyilangkan tangan, mempamerkan senyuman yang agak provokatif. TGD kami menggunakan pintu yang jauh lebih kukuh. Yang macam ni, budak kecil pun boleh lompat. Pengacara rancangan mengiyakan, memang betul. Pintu reban ayam saya pun mungkin lebih kukuh dari ini. Penonton ketawa lagi. Langsung tiada kesedaran keselamatan, ya? Adakah orang Malaysia terlalu percaya pada orang lain? Dalam ruang yang bercampur-campur dengan ejekan dan sindiran itu, Elise mengangguk puas. Baginya, pintu tiket adalah lambang teknologi. Besi tebal, kamera pengawasan, mekanisme yang rumit, ia adalah sesuatu yang harus dilindungi melalui kewaspadaan, bukan kepercayaan. Oleh sebab itu, dia tidak dapat menerima pintu tiket yang seolah-olah memperlahankan di Malaysia. Adakah ini benar-benar berfungsi? Sesiapa sahaja boleh lalu secara percuma, kan? Mendengar kata-katanya, seorang pengulas lelaki di sebelahnya menyambung, mungkin orang Malaysia ni kecil mulik, jadi tak larat nak melompat. Satu lagi gelak tawa besar meletus. Setelah siaran program itu, di media sosial, hantarannya mengejek pintu tiket Malaysia macam pintu sangka ayam tersebar pantas. Malaysia, yang berbangga dengan teknologi tinggi dan kemudahan pengangkutan, secara tidak disangka-sangka menjadi sasaran ejekan ramai. Namun, beberapa hari kemudian, Elise melawat Malaysia untuk temu bual projek kerjasama. Sebaik sahaja dia melangkah keluar dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, menuju ke stesen keretapi, dia menyedari betapa dangkalnya ejekannya. Di sebalik pintu tiket yang dihina sebagai pintu sangka ayam itu, tersembunyi falsafah kepercayaan yang telah lama hilang di Perancis, tetapi masih dipelihara di Malaysia. Ini adalah kisah tentang seorang jurutera Perancis yang, dalam keangkuhannya, menyedari kekuatan sejati yang diabaikannya. Ia juga adalah catatan tentang kebanggaan dan pemikiran di sebalik pintu kecil yang kita lalui setiap hari di Malaysia. Elise Durand, 35 tahun, bertugas di Jabatan Teknikal SNCF, bertanggungjawab ke atas reka bentuk infrastruktur rel. Rakan sekerja memanggilnya wanita besi, seorang yang teliti, bersemangat dan percaya bahawa dia adalah jurutera yang menyokong negara. Lawatannya ke Malaysia kali ini adalah kerana SNCF dan Kereta Api Tanah Melayu Berhad, KTMB, memulakan projek bersama bertajuk Meningkatkan Pengalaman Pengguna, bertujuan untuk membandingkan sistem kedua-dua negara dan belajar antara satu sama lain. Stesen televisyen Perancis juga membuat liputan dan menayangkan program mengenainya, yang kemudian membawa kepada kenyataan pintu sangka ayam itu. Sebenarnya, Elise sudah lama mempunyai perasaan bercampur baur tentang Malaysia. Beberapa tahun lalu, syarikat keretapi tempat dia bekerja pernah menawarkan perkhidmatan istimewa, peningkatan percuma ke kelas pertama, khusus untuk penumpang Malaysia. Ini adalah tanda terima kasih syarikat atas tindakan seorang pelancong Malaysia yang berani menyelamatkan seorang kanak-kanak dalam kemalangan keretapi di Perancis. Ia adalah manifestasi niat baik syarikat. Namun, laporan yang sampai ke tangan Elise kemudian menyenaraikan pelbagai tingkah laku buruk penumpang Malaysia. Laporan itu mencatatkan mereka meninggalkan sampah di tempat duduk, makan di dalam coach, malah ada yang mengambil bagasi orang lain.
Ini ke yang dikatakan orang Malaysia yang berbudi bahasa? Apa dah jadi? Dia mula berasa kecewa, bahkan hampir menghina. Dia sentiasa bangga dengan kereta api berkelajuan tinggi negaranya, TGD. Dari Paris ke Liu hanya 2 jam. Reka bentuk badan yang aerodinamik, pemanduan yang lancar, dan reka bentuk dalaman yang elegan, inilah kemuncak teknologi. Dia sentiasa berbangga. Sebagai jurutera, dia juga menghormati cita rasa Christian Lacrix, pereka kerusi TGD. Baginya, teknologi haruslah indah. Oleh itu, dia tidak begitu bersemangat dengan lawatan ke Malaysia kali ini. Apa yang boleh saya belajar dari Malaysia? Gumamnya dalam hati sambil melihat keluar tingkap kapal terbang. Memandangkan pasukan wawancara ikut serta, dia mampu mempamerkan senyuman yang lebih yakin daripada biasa. Dengan kebanggaan bahawa keretapi Perancis adalah standard dunia, dia terbang ke Malaysia. Dia tidak tahu pada masa itu bahawa dalam beberapa hari, tanggapan yang dianggapnya semula jadi akan dirombak sepenuhnya. Apabila dia melangkah ke bumi KLIA, Alice terkesima. Lantai berkilat tanpa secalit habuk. Udara terasa bersih. Kaki tangan di Dewan Ketibaan menyambutnya dengan senyuman yang mesra. Selamat datang ke Malaysia. Kata-kata itu entah bagaimana menghangatkan hatinya. Papan tanda menuju ke tempat pengambilan bagasi ditanda dalam pelbagai bahasa, bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Melayu mudah difahami. Tiada siapa yang berhenti. Tiada pergerakan yang berlebihan. Aliran manusia mengalir lancar seperti air. Kenapa lancar sangat? Dia bertanya kepada rakan sekerja di sebelahnya. Rakan sekerja itu mengangkat bahu, mungkin dah latih tubi, untuk rakaman. Walaupun begitu, dalam hati Alice sudah mula timbul perasaan yang tidak boleh dijelaskan hanya dengan kesan rakaman. Dalam perjalanan dari lapangan terbang ke hotel, dia melihat pemandangan di luar tingkap. Tiada sampah di jalanan. Lampu isyarat bertukar dengan tepat. Setiap kenderaan kekal jarak dengan senyap. Keadaan yang teratur seperti mesin tetapi tidak menjengkelkan. Keteraturan itu adalah dunia yang berbeza dengan Paris yang dia kenali. Beberapa hari kemudian, dia mendapat tahu daripada berita bahawa dalam ranking kebersihan lapangan terbang Global Skytrax 2024, KLIA sentiasa berada di kedudukan teratas. Lapangan terbang Charles de Gaulle, Paris, tiada dalam senarai. Alice tersenyum pahit apabila melihat angka itu. Memang betul. Ini bukan kebetulan. Bersih dan mesra, tetapi ini hanyalah semangat perkhidmatan. Ia adalah perkara yang berbeza daripada teknologi Rail Malaysia. Dia meyakinkan dirinya sendiri. Dia menaiki tren ke pusat bandar. Tren bergerak senyap. Gegaran badan yang sedikit membuatnya sekali lagi merasakan kejanggalan yang tidak dapat dijelaskan. Ada sesuatu yang berbeza secara fundamental dengan Perancis. Apa dia? Dia masih belum tahu. Keesokan harinya, Alice dan delegasi Perancis melawat ibu pejabat ke TMB. Mereka disambut oleh Encik Lee, pengurus bahagian perniagaan antarabangsa. Dia menunduk hormat dengan mesra dan menyambut dalam bahasa Inggeris. Selamat datang semua hari ini. Pertama, saya akan membawa anda melawat kemudahan di stesen. Encik Lee yang berpakaian sut adalah jenis orang yang sangat berhati-hati dalam memilih kata-kata. Keikhlasannya terasa walaupun melalui penterjemah. Alice berbisik, memang tipikal orang Malaysia. Tetapi senyuman ini akan hilang tidak lama lagi. Mereka menuruni eskalator. Di hujung koridor stesen, kelihatan peralatan berwarna perak. Pintu-pintu tiket disusun rapi. Setiap kali penumpang mengimbas kad, bunyi BIP elektronik. Yang pantas kedengaran, dan pintu terbuka serta tertutup serta-merta. Urutan pergerakan ini begitu senyap dan lancar sehingga mengejutkan.
Encik Lee menunjuk ke arah itu. Ini adalah sistem tiket syarikat kami. Oh, ini ke? Alice mengerutkan dahi. Rakan sekejar juga mula ketawa perlahan. Ini sangat berbeza daripada palang besi tebal yang biasa dilihat di Perancis. Pintu setinggi paras pinggang itu terbuka dan tertutup seperti sayap ringan. Terlalu ringkas. Budak kecil pun boleh lompat. Kalau di Perancis, 3 hari dah rosak. Kata-kata sindiran datang bertubi-tubi. Gelak tawa bergema di koridor. Kru rakaman merakam adegan itu. Pengarah TG Perancis mengangguk puas, mengatakan ia adalah rakaman yang bagus. Imej inilah yang kemudiannya disiarkan di Perancis, mengisi studio dengan gelak tawa. Pasti ramai yang mengelak tambang, kata Alice sambil mendengus. Sensor pun lambat. Sesiapa saja boleh menyelinap. Encik Lee hanya tersenyum mesra dan menjawab, sila lalu sendiri. Mereka lalu satu persatu di hadapan kamera. Pada saat itu, Alice terhenti. Tiada seorang pun yang mengelak tambang. Ratusan penumpang lalu berturut-turut, tetapi tiada tolakan, tiada kekeliruan. Bunyi imbasan tiket berirama. Orang ramai bergerak seolah-olah mengikut irama yang sama. Encik Lee menerangkan dengan tenang, pintu tiket ini boleh dilepasi oleh 70 orang seminit. Reka bentuknya bukan untuk menghalang, tetapi untuk tidak mengganggu aliran pengguna. Bukan untuk menghalang. Alice bergumam. Pintu tiket Perancis dibina berdasarkan premis keraguan. Pintu tiket Malaysia direka berdasarkan premis kepercayaan. Hanya di hadapan sekeping pintu, perbezaan antara dua budaya jelas terpancar. Melihat belakang orang yang lalu, Alice teringat kembali pemandangan stesen di negaranya. Orang yang memotong barisan, menolak pintu dengan kasar, pengawal menjerit. Dia sentiasa percaya bahawa itu adalah perkara biasa. Perkara biasa itu kini runtuh tanpa suara. Gelak tawa hilang di stesen. Hanya bunyi elektronik yang ceria bergema. Selepas melalui pintu tiket, pemandangan yang muncul bukanlah stesen yang biasa dia lihat. Alice terpaksa berhenti. Ia seperti permukaan air yang tenang. Walaupun waktu puncak pagi, ratusan penumpang sepatutnya berbaris di platform, tetapi tiada tolakan, tiada suara yang lantang. Pekerja berpakaian sut, pelajar, pelancong, semua orang berbaris seperti perkara biasa. Mereka berdiri dengan senyap menunggu giliran ditanda anak panah kecil. Tiada siapa yang merosakkan barisan. Apabila ada ruang kosong, seseorang akan bergerak ke hadapan secara semula jadi untuk mengisi. Tiada kata-kata atau arahan. Keseluruhan operasi seolah-olah mempunyai nafas bersama. Kenapa tiada siapa yang mengingatkan mereka? Alice hairan. Encik Lee di sebelahnya tersenyum. Di Malaysia, beratur bukan hanya dianggap sebagai peraturan. Rasa memberi laluan lebih menenangkan. Konsep ini telah sebati. Dan ini akhirnya membentuk ketertiban. Kata-kata ini menyebabkan Alice terkesima. Dia sentiasa percaya bahawa ketertiban dicipta oleh arahan. Tetapi pemandangan di hadapannya dibina atas kepercayaan, bukan arahan. Dia mula menyedari bahawa nilai melakukan perkara yang betul, walaupun tiada siapa yang melihat, secara semula jadi tertanam di sini. Tren tiba. Pintu terbuka. Orang ramai serentak berundur selangkah. Sehingga semua orang yang keluar telah melangkah keluar, tiada seorang pun yang bergerak. Dalam kesunyian itu, hanya bunyi geseran logam yang kedengaran. Tidak lama kemudian, barisan mula bergerak. Semua orang masuk ke dalam coach dengan tenang. Tiada siapa yang tergesa-gesa. Tiada siapa yang mengeluh. Dia teringat pertengkaran biasa di platform di Perancis dan budaya berebut-rebut.
Dia pernah berbangga dengan pemandangan itu sebagai semangat yang penuh kemanusiaan. Tetapi kini, dia berasa malu dengan pemikiran itu. Saya rasa saya mula faham mengapa pintu tiket kecil itu tidak rosak, Alice bergumam. Yang memacu keretapi Malaysia bukanlah peraturan, tetapi kepercayaan. Bukan pengawasan, tetapi disiplin diri. Bukan mesin, tetapi hati. Tidak lama kemudian, tren bergerak seperti awan yang mengalir. Alice menahan nafas, memerhatikan jam tangannya. Jarum jam dan minit tepat sama dengan masa berlepas yang dijadualkan. Kejadian kelewatan sekarang adalah sifar, kata Encik Lee dengan tenang. Kata-kata ini tidak mengandungi sebarang unsur pamir, hanya kehangatan yang mengesahkan usaha harian secara senyap. Alice menghela nafas perlahan dan tersenyum. Itu bukan penghinaan atau sindiran, tetapi senyuman semula jadi apabila hatinya tersentuh. Saya terkejut. Ini kali pertama saya mengalami pelepasan yang begitu senyap. Ia seolah-olah masa itu sendiri sedang melekat lembut pada manusia. Encik Lee mengecilkan matanya. Ya. Keretapi Malaysia melakar masa dengan nafas manusia, bukan dengan mesin. Mesin mengukur aliran, tetapi manusia merasakan aliran itu. Kata-kata ini meresap jauh ke dalam hatinya. Melakar masa dengan nafas manusia. Maksud perkataan tepat dalam fikirannya berubah secara senyap. Seterusnya, Alice bergerak dari platform keretapi biasa ke platform keretapi berkelajuan tinggi, ETS. Walaupun stesen yang sama, ketumpatan udara seolah-olah berubah. Ini adalah perasaan yang tidak pernah dia alami. Apabila dia melangkah ke platform ETS, Alice menahan nafas. Ratusan orang beratur, tetapi udara jernih dan telus. Bunyi angin dan siaran sahaja yang bergema. Seolah-olah masa itu sendiri menahan nafas. Kenapa senyap sangat? Dia bertanya perlahan. Encik Lee tersenyum mesra. Di Malaysia, senyap bukan bermakna menahan diri, tetapi ia adalah budaya yang menenangkan untuk tidak mengganggu masa orang lain. Sebagai contoh, membawa sampah selepas makan bukan hanya kerana tidak mahu menyusahkan orang lain, tetapi juga untuk memikirkan pengguna seterusnya. Budaya saling memberi laluan inilah yang telah diwarisi dari ibu bapa kepada anak-anak beratus-ratus, beribu-ribu tahun. Keprihatinan ini masih menyokong akar umbi tanah ini. Sebaik sahaja mendengar kata-kata ini, perasaan hangat tersebar di dada Alice. Saling memberi laluan menjadi budaya, perasaan ini belum pernah dia temui sebelum ini. Di Perancis, diam adalah lambang kebosanan. Tetapi di Malaysia, senyap seolah-olah adalah waktu doa yang menghubungkan antara manusia. Memasuki coach ETS, dia segera memahami maksudnya. Tiada secalik habuk di tempat duduk. Tingkap memantulkan cahaya lembut di luar. Penumpang di sebelah dengan senyap memasukkan teh minuman yang telah dihabiskan ke dalam beg mereka. Orang yang berjalan di koridor mengangguk sedikit apabila berselisih. Semua orang menghormati kewujudan masing-masing, dihubungkan secara senyap oleh benang yang tidak kelihatan. Semasa perjalanan, matahari terbenam mewarnai coach. Cahaya lembut menyelubungi wajah orang ramai. Semua orang membaca, tidur, atau diam-diam melihat keluar tingkap. Kesunyian itu bergema dalam hati seperti koye. Alice sedar pada saat itu, keheningan rakyat Malaysia bukanlah kesunyian, tetapi hampir seperti doa. Tindakan memikirkan orang lain telah sebati dalam kehidupan seharian dan telah menyerap tempat ini. Tidak perlu kata-kata, tetapi berkomunikasi melalui tindakan. Inilah kekuatan tempat ini. Berbeza dengan cara Perancis menggunakan kelajuan, fikirnya. Ekspresi pada cermin tingkapnya tidak lagi membandingkan, tetapi dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Siaran dalam tren kedengaran. Tren berjalan tepat pada masanya. Alice bertanya dengan senyuman,
Apakah julat ralat untuk tepat pada masanya? Purata kelewatan tahunan ETS Malaysia ialah 30 saat. 30 saat setahun. Dia tidak dapat memahami maksud ayat itu seketika. 30 saat hanya masa untuk menarik nafas. Dan ini adalah ralat sepanjang tahun. Kepalanya faham, tetapi hatinya tidak dapat mengikuti. Di Perancis, hanya satu lampu isyarat boleh menyebabkan kelewatan sejam. Hujan akan menyebabkan gangguan. Kelewatan itu sendiri telah dianggap sebagai sebahagian daripada masa. Apabila dia menyedari perkara ini, hatinya terasa hangat. Dalam ketepatan yang diukur dalam saat, terdapat hati manusia. Pada hari terakhir lawatan, Ellis dan pasukannya dibawa ke Pusat Pengurusan Operasi, OCC, KTMB. Terdapat skrin gergasi meliputi seluruh dinding. Titik-titik cahaya yang tidak terkira banyaknya menunjukkan pergerakan tren, berdenyut seperti degupan jantung. Kaki tangan bertukar arahan melalui headset dengan tenang. Tiada siapa yang bersuara lantang. Tiada siapa yang kelihatan cemas. Dalam bilik ini, kelewatan seminit bersamaan dengan satu kemalangan, kata Encik Lee, menjadikan suasana serta-merta tegang. Dia juga menerangkan sistem tindak balas apabila berlaku gempa bumi atau hujan lebat. Apabila sensor mengesan gegaran sekecil manapun, AI akan menganalisis data dengan segera, memilih laluan yang selamat lebih cepat daripada manusia. Tetapi keputusan akhir sentiasa dibuat oleh manusia. Mesin wujud bukan untuk mengatasi manusia, tetapi untuk melindungi manusia. Terlalu sempurna, Ellis bergumam. Dia tidak pernah melihat tempat di mana hubungan antara teknologi dan manusia diselaraskan sedemikian rupa. Di sebalik data yang dingin, terdapat kehangatan manusia. Kesempurnaan yang penuh kelembutan itu menggegarkan hatinya. Apa yang paling menyentuh hatinya ialah ETS generasi seterusnya, yang diperkenalkan sebagai lambang masa depan. Model besar muncul dengan senyap. Penceramah tersenyum, kelajuan sasaran akan menjadi lebih pantas, tetapi yang paling menakjubkan ialah keheningannya. Video menunjukkan tren meluncur dengan ringan. Tiada bunyi geseran logam, hanya luncuran lancar seperti memotong udara. Seolah-olah masa depan mendekati tanpa suara. Kata-kata Ellis lebih kepada doa daripada kekaguman. Encik Lee berkata dengan mesra, keretapi Malaysia wujud bukan untuk berlumba, tetapi untuk memastikan manusia sampai ke destinasi dengan pasti dan senyap. Pada saat itu, sesuatu dalam hati Ellis cair. Di Perancis, kelajuan adalah kebanggaan. Tetapi di Malaysia, keheningan adalah bukti kepercayaan. Tidak megah tetapi sempurna. Bisiknya dalam hati. Malaysia adalah pulau yang bergerak ke masa depan tanpa suara. Dia yakin dan menutup mata dengan senyap. Malam sebelum pulang, di lobi hotel, Ellis menerima email. Pengirimnya adalah pasukan penyiasat stesen TD tempat dia bekerja. Tajuk, kebenaran mengenai insiden etika penumpang kelas pertama. Sebaik sahaja dia membukanya, dia terkejut. Penumpang kelas pertama yang berkelakuan buruk, yang menimbulkan masalah di Perancis dahulu, bukanlah rakyat Malaysia. Hasil penyiasatan menunjukkan bahawa pelancong dari negara lain menyamar sebagai rakyat Malaysia, menggunakan pasport palsu. Pada saat itu, kesakitan menusuk hatinya. Bayangan rakyat Malaysia yang beratur dengan teratur di platform, menunggu dengan senyap, muncul kembali. Tiada pertengkaran. Tiada penipuan. Realiti yang enggan dia percayai akhirnya muncul di hadapannya. Saya salah, suara lemah meluncur dari mulutnya. Dia tidak menyalahkan kejahilannya, tetapi menyesali sikapnya yang memilih untuk tidak melihat. Ini bukan kekalahan, tetapi permulaan pembelajaran. Di dalam kapal terbang pulang, dia membuka buku notanya. Senyap. Kepercayaan. Reka bentuk berpusatkan manusia.
Perkataan yang dipelajari di Malaysia memenuhi seluruh halaman. Mari kita gunakan ini pada rel Perancis. Idea itu membara dalam hatinya dengan senyap. Sekembalinya, Alice membuat cadangan dalam mesyuarat Jabatan Teknikal. Saya ingin membina sistem yang berlandaskan kepercayaan, bukannya reka bentuk yang mengawal pengguna. Era membina pintu tiket dan stesen dengan andaian keraguan terhadap manusia sudah berakhir. Pada mulanya, rakan sekejap mengejeknya. Tetapi dia tidak berputus asa. Beberapa bulan kemudian, di sebuah stesen yang baru dibina di bandar kecil, reka bentuk aliran pergerakan yang dipercayai manusia yang dicadangkan oleh Alice telah digunapakai. Mengurangkan kamera pengawasan. Melebar laluan. Mencipta struktur yang membolehkan pengguna secara semula jadi memberi laluan antara satu sama lain. Hasilnya, pertikaian berkurangan. Kecekapan operasi meningkat. Stesen menjadi tenang. Saya boleh bawa anak-anak dengan rasa aman di sini. Setiap kali dia mendengar kata-kata pengguna, dada Alice terasa hangat. Pengawal keselamatan juga berkata, "Aneh. Kamera berkurangan, tetapi orang ramai seolah-olah menjadi lebih baik." Berdiri di platform yang telah siap, dia tersenyum melawan angin. Keheningan datang daripada kepercayaan. Pagi yang dilihatnya di Malaysia masih bergema dalam hatinya. Beberapa minggu kemudian, televisyen awam Perancis menyiarkan program khas mengenai lawatan ke Malaysia. Tajuknya, Malaysia, negara yang dipacu oleh keheningan. Permulaan program itu menunjukkan perjalanan Alice bermula dari KLIA. Barisan platform yang hampir tidak bersuara, orang ramai yang teratur, dan pemandangan mereka melalui pintu tiket kecil seolah-olah bernafas bersama. Penonton di studio semakin senyap. Narator berkata, dalam pintu tiket kecil ini, terdapat kepercayaan yang dilupakan oleh dunia. Sebaik sahaja program tamat, tetamu studio serentak bertepuk tangan. Ia bukan sorakan, tetapi tepukan yang tenang, penuh rasa hormat yang mendalam. Seorang pengulas yang pernah mengejek berkata di hadapan mikrofon, "Sungguh ironi. Kami pernah ketawa bahawa pintu tiket Malaysia seperti pintu sangkar ayam. Tetapi sebenarnya, kami yang gila. Itu bukan pintu kecil. Itu adalah pintu masuk kepada kepercayaan." Kata-kata ini menjadikan Dewan sunyi sekali lagi. Kemudian seseorang berbisik, kekuatan Malaysia terletak di tempat yang tidak bersuara. Program itu disiarkan semula oleh media di seluruh dunia. Media sosial dibanjiri komen. Hanya budaya tidak menipu boleh membina rel terbaik di dunia. Kepercayaan adalah keselamatan yang lebih kuat daripada sensor. Mereka tidak didorong oleh peraturan, tetapi oleh hati. Keheningan tempat ini membuatkan saya menangis. Di bawah bahagian komen, dilampirkan foto stesen kepercayaan yang direka oleh Alice. Platform yang disinari matahari. Orang yang berjalan di sana mempunyai sedikit kebanggaan di wajah mereka dan sedikit kelembutan. Narasi terakhir berkata dengan senyap, "Pintu tiket Malaysia bukan sekadar pintu. Apa yang dilihat oleh dunia adalah pelan tindakan hati rakyat Malaysia yang dipanggil kepercayaan." Skrin perlahan-lahan gelap dan akhirnya muncul perkataan putih. Keheningan bukan kekosongan, tetapi kepercayaan. Jika cerita ini menyentuh hati anda, sila subscribe dan tekan like untuk menyokong pulau yang menggerakkan dunia ini. Tepukan senyap anda akan memacu inspirasi seterusnya. Terima kasih kerana menonton hingga akhir. Kita jumpa dalam video seterusnya.